Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekeluarga Media. Ya, selamat datang semua. Bayangkan anda terima RM500,000 tunai pada pagi hari persaraan anda. Bunyi macam tiket ke syurga kewangan kan? Oh, semestinya. Boleh bayar habis hutang rumah, pergi melancong atau mula bisnes santai-santai. Betul tu. Tapi tahukah anda, data mendedahkan satu realiti yang agak menakutkan sebenarnya. Wang simpanan sebanyak itu boleh lesap tak sampai 3 tahun sahaja bagi kebanyakan pesara. Serius? 3 tahun tu sekejap sangat. Dan realiti ini menjadi semakin relevan. Terutamanya bila kita melihat anjakan paradigma yang sedang berlaku dalam lanskap pekerjaan di Malaysia sekarang. Ya, tahun 2026 ni memang mencatatkan satu sejarah baharu. Lantikan penjawat awam baharu kini berteraskan kontrak dengan caruman KWSP. Betul. Ia secara berperingkat menggantikan skim pensyen tradisional yang kita dah guna sejak sekian lama. Gajah dalam bilik yang kita kena sebut awal-awal di sini ialah emosi dan kerisauan yang timbul. Ramai penjawat awam baharu rasa macam dianaktiri kan? Saya faham sangat perasaan tu. Mesti terlintas di fikiran, kenapa abang-abang senior sedap dapat pencen kerajaan tanggung sampai akhir hayat? Tapi kami yang muda-muda ni terpaksa layan turun naik pasaran saham KWSP. Ada rasa tak selamat di situ. Perasaan itu sangat difahami. Selama berdekad lamanya bekerja dengan kerajaan, sinonim dengan jaminan hari tua. Namun, kita kena faham mengapa kerajaan terpaksa membuat peralihan ini. Dari sudut ekonomi, betul tak? Ya, tepat sekali. Dari sudut makroekonomi, beban kewangan negara untuk menanggung pencen ni semakin tidak mampan. Setiap tahun, berbilion ringgit daripada belanjawan terpaksa disalurkan hanya untuk bayar pencen. Oh wow, berbilion ya? Betul. Dan angka ini terus meningkat seiring dengan jangka hayat manusia yang semakin panjang. Sistem ini secara matematiknya sukar untuk dikekalkan dalam jangka masa panjang tanpa mengorbankan peruntukan pembangunan negara yang lain. I see. Jadi bagi pekerja muda zaman sekarang, definisi selamat tu sebenarnya dah kena berubah. Sangat berbeza dengan dulu. Ia bukan lagi sekadar tunggu duit masuk secara automatik setiap bulan sambil goyang kaki di kampung. Keselamatan kewangan moden ni merangkumi fleksibiliti, kelangsungan kuasa beli dan kawalan mutlak terhadap wang sendiri. Setuju. Kita kena ambil alih steering kewangan kita. Jadi, misi sesi kupasan mendalam kita pada hari ini adalah untuk meletakkan skim pencen dan KWSP bersebelahan. Kita nak bedah siasat kelebihan, fahami mekanismanya, bongkar risiko tersembunyi dan merangka strategi paling praktikal untuk keluarga anda. Ya, analisis neutral supaya kita semua lebih bersedia. Okey, mari kita rungkai perkara ini. Kita mulakan dengan sistem yang dianggap sebagai jaminan mutlak pekerja awam selama ini, iaitu skim pencen. Boleh. Skim pencen secara asasnya direka bentuk sebagai satu jaring keselamatan atau safety net. Ia berfungsi dengan prinsip yang kerajaan mengambil alih tanggungjawab menguruskan dana persaraan anda sepenuhnya. Maknanya kita serah bulat-bulat pada majikan lah kan? Betul. Anda berkhidmat dan sebagai balasan kerajaan berjanji akan menyara anda selepas tamat perkhidmatan. Bila saya teliti nota rujukan kita, saya suka bayangkan skim pencen ni ibarat satu pakej percutian all-inclusive di sebuah resort mewah. Oh, analoginya menarik. Macam mana tu? Bayangkan anda melangkah masuk ke resort tu, semuanya dah tersedia. Makanan terhidang 3 kali sehari, bilik dikemas. Anda tak perlu fikir langsung pasal bajet percutian sebab semuanya diuruskan. Bunyi macam sangat selesa. Memang selesa. Tapi ada satu syarat yang sangat ketat. Anda tak dibenarkan keluar dari pintu gerbang resort tu sesuka hati untuk cuba makanan di luar. Anda terikat sepenuhnya dengan apa yang disediakan di dalam. Faham. Apa yang menarik di sini ialah pakej bulanan yang anda terima dari resort tersebut adalah kalis krisis. Kalis krisis macam mana tu? Secara teknikalnya, bayaran pencen dikira menggunakan satu formula tetap. Ia mengambil kira tempoh bulan perkhidmatan yang boleh dimasuk kira, didarabkan dengan gaji akhir anda. Ia tiada kaitan dengan sentimen pasaran langsung. Wah, jadi tak kisahlah pasaran saham menjunam ke apa? Tepat sekali. Jika pasaran saham dunia menjunam esok atau berlakunya kemelesitan ekonomi global, pesara kerajaan masih akan menerima jurnal yang sama
tepat pada masanya setiap bulan. Maksudnya pesara boleh tidur lena tanpa perlu buka aplikasi kewangan setiap pagi untuk periksa nilai portfolio mereka. Ketenangan minda tu memang mahal. Betul. Tapi ada satu lagi kelebihan yang selalu orang sebut-sebut sebagai kunci emas skim ini. Oh, fasiliti perubatan kan? Ya, rawatan perubatan. Kita sedang berdepan dengan kadar inflasi perubatan yang jauh lebih pantas berbanding inflasi barangan biasa. Memang terasa pun kos bilik hospital sekarang mahal betul. Kan? Kos pembedahan, ubat-ubatan khusus dan rawatan penyakit kritikal meningkat secara mendadak setiap tahun. Bagi pesara kerajaan dan pasangan mereka, keistimewaan terima rawatan di hospital kerajaan ni ibarat satu perisai kewangan yang kebal. Betul tu. Ia menghalang wang simpanan keluarga daripada disedut keluar secara mengejut oleh bil-bil hospital yang boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Ya, itu satu kelebihan yang sukar dicari di tempat lain. Saya setuju perubatan tu satu perisai yang hebat. Tapi berbalik kepada analogi resort all-inclusive saya tadi, mesti ada harga mahal yang perlu dibayar untuk ketenangan ni kan? Apa yang terpaksa dikorbankan? Fleksibiliti dan kebebasan kerjaya anda. Dana pencen bukanlah satu akaun simpanan yang anda boleh lihat bakinya setiap bulan. Maknanya tak boleh keluarkan awal lah ni. Memang tak boleh. Anda tidak boleh mengeluarkan dana secara lamsam sebelum bersara untuk modal perniagaan, kecemasan atau pelaburan lain. Syarat utamanya amat ketat. Berapa lama tu kena tunggu? Anda perlu berkhidmat secara berterusan untuk tempoh sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun bergantung kepada polisi semasa untuk sekadar layak menerima status berpencen tersebut. Jadi, kalau saya seorang anak muda yang suka meneroka potensi diri, katakanlah saya masuk kerja kerajaan, lepas 5 tahun, saya rasa nak cuba buka syarikat teknologi sendiri. Atau ada peluang kerjaya yang jauh lebih lumayan di sektor korporat antarabangsa. Kalau saya letak jawatan pada tahun ke-8, apa jadi? Segala manfaat pencen yang sepatutnya anda terima di hujung perkhidmatan kelak akan terbatal secara automatik. Habis tu, kosong je lah. Ya. Anda melangkah keluar tanpa membawa apa-apa bekalan hari tua dari pihak kerajaan untuk tahun-tahun yang anda telah sumbangkan, melainkan jika wujud mekanisme pemindahan caruman tertentu yang masih terhad. Sebahagian besar masa muda anda telah diluangkan tanpa membina dana persaraan yang kukuh. Wow, itu satu risiko yang besar. Jadi kepada anda yang sedang mengikuti kupasan ini soalan cepu mas untuk anda. Apa dia tu? Adakah anda sanggup mengorbankan fleksibiliti kerjaya, cita-cita untuk mencuba bidang baharu semata-mata demi jaminan pendapatan dan perubatan pada usia 60 tahun kelak? Ya, itu soalan yang sangat penting untuk ditanya pada diri sendiri. Ia bukan sekadar pilihan tempat kerja, ia adalah satu keputusan yang mengikat gaya hidup anda untuk berpuluh tahun lamanya. Dan keputusan yang mengikat inilah yang menyebabkan ramai tenaga kerja moden, walaupun sebelum dasar 2026 ini diperkenalkan, mula melihat di luar kerangka pencen tradisional. Mereka mahukan sesuatu yang bergerak bersama mereka, tidak kira di mana mereka bekerja. Kalau pencen kita anggap sebagai package resort all-inclusive yang terikat, alternatifnya membawa kita kepada KWSP sebagai wealth builder. Betul, satu pendekatan yang berbeza. KWSP ini ibarat kita membina rumah idaman sendiri dari tapak asas. Anda ada 100% kawalan terhadap pelan lantainya. Nak buat kolam renang, nak tambah bilik kaca, nak besarkan dapur, semuanya di bawah kawalan anda. Tapi ada risikonya kan? Mestilah, kalau anda kedekut beli simen yang berkualiti atau tak tahu cara ikat batai yang betul, rumah tu boleh runtuh dan anda sendiri yang kena tidur dalam hujan. Analogi itu menggambarkan dua sisi KWSP dengan sangat tepat, kawalan dan risiko pribadi. KWSP beroperasi sebagai pembina kekayaan melalui mekanisme caruman dui pihak. Caruman majikan dan pekerja tu ya? Betul. Sebahagian dipotong daripada gaji anda dan majikan diwajibkan oleh undang-undang untuk mencarum peratusan tambahan ke dalam akaun anda setiap bulan. Dan duit tu tak dibiarkan beku je kan? Tidak sama sekali. Ia dilaburkan oleh pihak KWSP dalam pelbagai portfolio pasaran tempatan dan antarabangsa. Dan apabila kita bercakap tentang pelaburan ini, kita wajib sentuh tentang mekanismenya, iaitu faedah compound atau compound interest. Ya, itu enjin utama KWSP. Macam mana sebenarnya faedah compound ni berfungsi secara matematik untuk mengubah caruman bulanan yang kecil menjadi ratusan ribu ringgit? Faedah compound adalah konsep untung yang menghasilkan lebih banyak untung. Katakan pada tahun ini, dividen diumumkan sebanyak 5.5%.
Dividen ini akan dimasukkan ke dalam baki utama anda. Okey, faham. Pada tahun berikutnya, 5.5% itu tidak lagi dikira berdasarkan duit asal anda saja, tetapi ia dikira berdasarkan baki baharu yang telah membengkak bersama dividen tahun lepas. Oh, maksudnya dividen atas dividen lah ni. Betul. Semakin awal anda bermula, contohnya dari usia 20-an, semakin cerun keluk pertumbuhan wang tersebut pada dekad ketiga dan keempat. Masa adalah enjin utama kepada KWSP. Di sinilah ia menjadi benar-benar menarik. Terutamanya selepas penstrukturan semula KWSP pada tahun 2024 yang lepas. Ya, penstrukturan 3 akaun tu. Akaun kita sekarang dibahagikan kepada akaun persaraan sebanyak 75%, akaun sejahtera 15% dan akaun fleksibel sebanyak 10%. Mekanisme ini seolah-olah cuba memberi kita yang terbaik dari kedua-dua dunia, simpanan jangka panjang dan kecairan jangka pendek. Penstrukturan itu mengubah cara rakyat menguruskan aliran tunai. Akaun persaraan tu memang tak boleh sentuh langsung kan? Ya, ia dikunci sepenuhnya untuk hari tua, memastikan enjin faedah kompaun tidak diganggu. Akaun sejahtera pula membenarkan nilai tambah kualiti hidup. Contohnya macam keluarkan wang untuk deposit rumah pertama atau perubatan. Tepat. Menunaikan haji atau membayar kos perubatan kritikal pun boleh. Manakala akaun fleksibel pula bertindak sebagai penyerap hentakan atau shock absorber untuk kecemasan kewangan masa kini. Ini bagus untuk elakkan pencarum terjebak dengan pinjaman alung atau kad kredit berbunga tinggi bila kecemasan kan? Betul tu. Tambahan pula, ada satu ciri mutlak KWSP yang memberi ketenangan kepada institusi kekeluargaan. Hak milik penuh kepada waris. Ini sangat penting. Benar. Apabila melibatkan skim pencen, manfaat terbitan kepada waris seperti pasangan yang ditinggalkan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dan tempoh kelayakan. Malah, ia akan terhenti jika anak-anak sudah melebihi had umur tertentu. Kalau KWSP pula macam mana? Sebaliknya, simpanan KWSP adalah 100% milik ahli. Jika berlaku kematian, dana tersebut akan dipindahkan kepada penama yang berdaftar untuk ditadbir. Ia menyuntik kecairan tunai yang segera kepada keluarga pada waktu mereka paling terdesak. Tapi, kejap. Saya faham teori faedah kompaun dan fleksibiliti tu nampak sangat cantik di atas kertas. Tapi, adakah wajar kita letakkan label KWSP ni sebagai pembina kekayaan secara automatik? Realitinya, bila kita tengok data secara kasar, ramai sangat pencarum di negara ini yang baki dalam akaun mereka sangat membimbangkan. Ya. Itu satu realiti yang menyedihkan. Ada yang tak sampai RM50,000 pun bila nak menghampiri umur bersara. Kalau macam ni, di mana rasionalnya kita gelar ia pembina kekayaan? Label pembina kekayaan itu merujuk kepada potensi instrumen tersebut, tetapi ia diikat sepenuhnya kepada disiplin kewangan pencarum dan paras gaji mereka. Kalau gaji pokok sentiasa pada tahap minimum dan caruman kerap dikeluarkan atas pelbagai alasan, enjin kompaun itu terbantut. Jadinya disiplin tu sangat kritikal lah. Betul. Dan ini membawa kita kepada risiko paling besar bila memegang KWSP. Ia ibarat menyerahkan kunci kereta lumba berkuasa tinggi kepada seseorang yang baru sahaja mendapat lesen L. Mari kita letakkan nombor pada situasi ini supaya lebih jelas. Katakanlah seseorang itu berjaya kumpul RM500,000 pada umur 60 tahun. Okey. Duit seketul sebanyak tu nampak macam kaya. Kan? Tapi purata jangka hayat rakyat Malaysia sekarang boleh mencecah 80 tahun. Bermakna RM500,000 tu kena bertahan selama 20 tahun. Kalau kita bahagikan secara purata, mereka hanya ada sekitar RM2,000 lebih sedikit sebulan. RM2,000 sebulan pada 10 atau 20 tahun akan datang. Adakah itu mencukupi? Secara matematiknya, tidak. Di sinilah pembunuh senyap kewangan memainkan peranannya. Inflasi. Inflasi ni memang selalu orang terlepas pandang. Sangat bahaya. Inflasi bermaksud kuasa beli wang anda semakin mengecil dari tahun ke tahun. Troli barang dapur yang berharga RM100 hari ini dengan kadar inflasi purata 3% setahun mungkin akan menelan belanja RM200 dalam masa 2 dekad akan datang. Maknanya nilai RM2,000 sebulan yang saya sebutkan tadi akan terasa macam RM1,000 sahaja di hujung usia. Tepat, lebih memburukkan keadaan jika tiada disiplin apabila mendapat RM500,000 tersebut. Contohnya, segera menukar kereta baharu, ubah suai rumah atau melancung sakan.
Dana yang sepatutnya bertahan 20 tahun boleh lebur dalam masa 36 bulan sahaja. Jadi, apa maknanya semua ini kepada anda? Di satu sisi, skim pencen menuntut tebusan ke atas kebebasan kerjaya anda demi jaminan rawatan dan pendapatan bulanan. Dan di sisi lain pula, KWSP menjanjikan potensi pelaburan dan fleksibiliti kerjaya, tetapi menghendaki anda menjadi pengurus kewangan yang kejam kepada diri sendiri untuk melawan inflasi. ya, itu rumusan yang tepat. Bila lantikan baharu 2026 mula berkuat kuasa, kita tak boleh lagi bergantung kepada kelaziman lama. Jika kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, kita perlu melihat ini bukan sebagai isu perbandingan sistem semata-mata, tetapi strategi pengurusan risiko individu. Mari kita bandingkan secara terus tindakan yang perlu diambil. Okey, jom kita bagi panduan praktikal. Macam mana dengan penjawat awam yang berada di bawah skim pencen? Untuk golongan ini, risiko utama anda adalah inflasi gaya hidup dan nilai gaji akhir yang mengecil. Anda tidak boleh berasa selesa. Jumlah pencen bulanan anda tidak akan pernah menyamai gaji akhir anda. Maksudnya, gaya hidup sewaktu bekerja mungkin kena diubah suai secara drastik lepas bersara kalau tiada persediaan lain. Tepat sekali. Anda wajib mewujudkan poket simpanan kedua. Manfaatkan kelayakan pinjaman perumahan kerajaan atau LPPSA secara strategik dan wujudkan pelaburan pasif di tempat lain. Macam simpan dalam ASB ke? Ya, Amanah Saham Bumiputera atau unit amanah patuh syariah untuk menampung jurang perbelanjaan kelak. Peratahan emasnya jangan bergantung pada satu sumber. Baik, bagaimana pula untuk penjawat awam lantikan baharu dan pekerja swasta yang kini bergantung sepenuhnya kepada model KWSP? Strategi anda perlu lebih agresif dan kalis kejutan. Pertama, oleh kerana anda tidak memiliki perisai rawatan hospital kerajaan secara percuma seperti pesar pencen, mendapatkan pelan insurans perubatan atau medical card komprehensif pada usia muda adalah syarat wajib, bukan lagi satu pilihan. Betul, takaful perubatan tu penting sangat. Yang kedua pula? Kedua, jangan anggap KWSP sebagai satu-satunya tabung persaraan anda. Bina dana kecemasan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji di dalam instrumen yang mudah cair. Supaya kita tak kacau duit KWSP tu kan? Betul. Supaya anda tidak perlu mengorek akaun fleksibel KWSP setiap kali kereta rusak atau atap rumah bocor. Anda adalah arkitek, pengurus dan pelindung kepada kewangan anda sendiri. Kesimpulan dari analisis mendalam kita, penentu kepada kelangsungan masa depan anda bukan tertakluk kepada sistem mana yang anda berada. Kerajaan hanya menyediakan kenderaan. Kenderaan yang berbeza gaya pemanduannya. Ya, skim pencen adalah bas ekspres yang bergerak di atas jadual dan laluan tetap. Selamat, anda cuma perlu duduk, tetapi anda tak boleh ubah destinasinya. KWSP pula adalah kenderaan peribadi anda. Anda boleh pecut ke mana-mana destinasi yang anda mahu, tapi anda yang kena tanggung kos minyak, tol, penyelenggaraan dan risiko kemalangan. Pada akhirnya, tahap literasi kewangan kitalah yang menjadi pemandunya. Rumusan yang sangat komprehensif. Peralihan lanskap pada tahun 2026 ini seharusnya dilihat sebagai satu panggilan kebangkitan untuk setiap individu mengambil tanggungjawab penuh ke atas kelangsungan hidup masing-masing. Setuju. Ketenangan fikiran di hari tua hanya boleh dibeli dengan disiplin, gaya hidup berhemah dan perancangan awal pada hari ini. Dan bercakap mengenai perancangan awal, dalam kegairahan kita menyusun strategi, amat penting untuk kita sentiasa berwaspada. Pada zaman di mana maklumat berlega pantas di hujung jari, risiko membuat kesilapan yang membawa padah juga semakin tinggi. Memang banyak sangat scam dan mesej palsu sekarang ni. Kami ingin menasihatkan anda agar sentiasa menyemak apa jua makluman berkaitan dasar kerajaan, polisi pension atau pengeluaran KWSP menerusi portal rasmi kerajaan. Jangan mudah percaya atau terpengaruh dengan mesej tular yang tidak pasti kesahihannya di WhatsApp atau Telegram. Tindakan terburu-buru akan mengundang padah. Rancanglah dengan tenang dan sentiasa lindungi kewangan keluarga kita. Ini bukan masanya untuk panik atau buat keputusan kewangan yang sembrono semata-mata kerana ikut kawan. Ambil masa, duduk dengan pasangan dan kaji nombor-nombor kewangan keluarga anda. Sebelum kita menamatkan sesi ini, saya mahu anda bawa pulang satu persoalan untuk direnungkan di ruang tamu rumah anda sendiri. Kita telah mengupas panjang lebar tentang cara mengumpul dana, melawan inflasi dan memilih sistem pelaburan yang optimum. Tapi ada benda lain yang lagi besar ke? Ya,
Pernahkah anda terfikir, adakah kos sebenar persaraan itu hanya terletak pada jumlah wang yang anda berjaya simpan di dalam akaun bank? Atau sebenarnya, ia lebih bergantung kepada sejauh mana kemampuan fizikal dan mental anda untuk menjangkakan gaya hidup, beban kesihatan dan tujuan hidup anda pada satu fasa zaman yang belum pun anda lalui? Sesuatu yang mendalam untuk kita fikir-fikirkan. Kami di Sekeluarga Media percaya bahawa maklumat yang jelas membantu rakyat membuat keputusan yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, kongsikan kepada keluarga dan rakan-rakan. Jangan lupa subscribe, like dan tekan butang notifikasi supaya anda tidak terlepas maklumat penting selepas ini. Terima kasih kerana menyokong Sekeluarga Media. Kita sekeluarga, satu jiwa, satu